Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama aku Ali Wahid dan channel aku Durian Muda. Dan aku nak jemput korang ke dalam segmen terbaru dalam channel aku, iaitu 4B Troopers. Dalam segmen 4B Troopers ni, aku akan interview kereta-kereta yang bernadikan 4B yang telah dibuild. Aku nak cuba tampilkan kereta-kereta yang dia buat ekstra. Nama pun 4B Troopers, build or break it. That means dia build ataupun dia hancurkan kereta dia. Kat belakang aku ni ada sebiji kereta yang dah lama menjadi idola aku. Jom kita interview dia. Inilah dia Encik Hakim daripada Hill Park. Assalamualaikum, Hakim. Salam. Sihat, Hakim? Sihat. Panas hari ni? Wih, panas. Semalam kita on set untuk interview tapi hujan. Hari ni set interview dan panas gila pula. Tapi Alhamdulillah lah, rezeki Allah bagi, kita bersyukur je. Hakim, dah lama menjadi idola aku untuk build kereta aku yang ke belakang tu. Inilah kereta dia. Selamat datang, Hakim, ke channel kita. Terima kasih Ali. Terima kasih sebab Dua kali salam, dua kali salam. Terima kasih sebab menjemput saya lah. Okay. Saya segan sebenarnya ni. Tapi Encik Hakim punya kereta ni wajar di interview. Sebab daripada dulu aku mula-mula kenal dia, nampak step by step dia buat kereta dia, macam mana dia build daripada kereta Inspira stock sampailah menjadi Evo jadian sekarang ni. Okay, Hakim. Asal dari mana? Saya asal daripada Kuala Terengganu. Okay. Tapi dah lama duduk di Selangor ni lah. Hakim ni, kalau korang biasa dengan marketplace Inspira, dia jual banyak benda, barang-barang Inspira. Antaranya apa, Kim, yang kau jual? Biasa saya jual meter, steering, benda-benda yang kecil-kecil lah. Saya tak jual barang-barang half-cut sangat lah. So barang-barang aksesoris yang kecil-kecil tu lah, maybe saya ada jual lah. Hakim dia buat conversion of meter. Macam mana, Kim, kau convert? Convert tu daripada kereta meter base dancer yang color tu, kita ubah, kita jadikan dia macam original Evo 10. Dengan harga yang lagi murah ke sama harga dengan Evo 10? Murah, lagi murah. Lagi murah daripada Evo 10. Rupa sama macam Evo 10, harga lebih murah. Fungsi pun sama. Dan daripada pengalaman dia modify meter tu, aku rasa dia punya knowledge memang tinggi lah. Kebanyakan orang yang aku kenal, knowledge memang power lah buat build kereta ni. So aku nak tanya Hakim, background kereta kau sikit, Hakim. Tahun bila kau beli, apa yang kau dah buat stage by stage kereta kau ni? Kereta ni saya dah pakai lama, sejak 2012 saya beli baru. Dan saya baru mula buat conversion ni tahun 2021, which is dalam MCO time. Masa tu convert dekat untuk RA saja, body standard. And then dalam tahun 2022 saya buat untuk white body. And then lepas tu barulah saya buat untuk engine upgrade turbo, and then cat, and then macam inilah yang kita tengok sekarang ni lah. Okay, Hakim dia start off dengan dia build kereta dia pakai TD04 dulu. Aku rasa sebelum kita pergi ke bahagian yang juicy, bahagian performance, kita try tengok exterior dia dulu. Alright, Hakim, exterior kereta kau ni sebenarnya exterior yang menginspirasikan aku sebab kau pakai aero kit kan. Jom kita go through sikit exterior kereta kau. Okey, saya punya design inspirasi daripada stock configuration saja, sebab saya tak minat macam Varis punya setup atau FQ ke. Saya suka stock setup. So saya punya body kit is actually standard Mitsubishi, tapi dia ada keluarkan special aero kit, which is kat beza dia dekat lip depan ni, and then dekat kita boleh tengok dekat side skirt, and then satu lagi apron belakang ni. So ini memang standard kit daripada Mitsubishi lah.
Tapi it's a macam special order punya. So kalau kita tengok Mitsubishi, dia ada total 3 set of version of body kit lah. Version 1 which is yang biasa punya, version 2 yang kita boleh kadang-kadang kita boleh tengok dekat final edition punya model, and ni yang satu lagi yang macam ni lah. So dia akan lebih lebar lagi pada biasa. So kau pakai full body kit of Evo 10 stock, which is the white body, the front fender, the rear fender, kau ada spoiler, roof. Betul. Roof Evo 10 roof tanduk biasa lah. So ni memang standard full Evo 10 original punya, bukan fiber lah. Okay, so stock Evo 10 punya so-called body kit lah, sebab kita tampal kat atas kereta kita, plus the aero kit yang kau mention tadi kan. Betul. Aero kit ni boleh tahan ke game harga dia? Tahan. Kalau kata yang lip depan tu getah dia saja pun dah 1,000 lebih. Getah. So kalau lip saja tu dah 2,000 kot rasanya. Okay, so semuanya ori Evo 10 plus aero kit. Side mirror game? Side mirror ni basically orang cakap side mirror final edition lah. Lancer pun 2015 dia dah datang dengan side mirror ni. Basically Mitsubishi bagi side mirror ni untuk kereta 2014-2015 ke atas. Bukannya final edition saja pakai, Lancer GTE pun pakai yang macam ni. Kau mention ni sebab ramai orang ingat side mirror ni final edition je yang ada. Okay, good info. Headlamp ada modification apa lagi? Headlamp saya ada upgrade projector. So selama ni saya pakai dia punya lampu tak berapa terang lah. So lepas upgrade projector memang terang. So ini saya rasa saya punya modification paling berbaloi lah. Okay, modification paling berbaloi. Dia punya konsep, dia modify bukan sekadar nak lawa, nak cantik, nak nampak terbang dan sebagainya. Dia melibatkan function lah, melibatkan function. Sebab ramai orang yang cerita Evo 10 punya lampu depan ni dia ada isu tak berapa terang Hakim. Bagi saya tak berapa terang. Maybe sebab dia dah half cut ke, dia dah apa. So saya nak lagi cantik lah, lagi terang. So saya ubah dia punya projector. Benda ni safety first lagi pun, sebab yalah kita dah upgrade, kita nak bawa laju, bawa kat kawasan kampung malam-malam, kau nampak semua benda kat depan kau. Hood ialah hood stock Evo 10. Stock Evo 10. So kita ambil mana-mana yang melekat kat body tu adalah Evo 10 original stock, tambah hero kit, and then ada aksesori lain lah. Yang ni aksesori tak game? Ke ni memang bukan Evo punya? Ni aksesori yang tapi ni pun datang dengan Evo. Datang dengan Evo. So kau ambil daripada rough cut, kau masuk kat sini. Bila saya buat body conversion, dia bagi sekali lah. Okay. Cermin ke? Cermin Lancer Mitsubishi lah. Bila saya buat tu semua datang sekali lah. Okay. Chromax ke tak Chromax? Itu saya tak pasti. Oh, okay. Apa beza Chromax dengan tak Chromax? Dia Chromax, dia cakap dia warna hijau sikit lah. Tapi dia kadang-kadang seller pun dia cakap Chromax, tapi kadang-kadang bukan Chromax. So okay. Chromax ni dia sepatutnya dia dah gelap sikit tanpa kita tinted kan? Dia greenish punya. Greenish Dia akan tapis UV dan panas tak? Sedikit lah. Tapi biasanya orang tinted lagi on top of Chromax kan? Untuk dekat Malaysia ni disarankan tinted lah sebab panas. Okay. NK Evo 10 yang ni well known. NK Evo 10 ni memang cun, tapi Hakim dia ada modify sikit supaya dia punya NK Evo 10 ni ngam-ngam dengan white body Evo 10. Boleh cerita Hakim macam mana kau buat? Ini ramai orang buat lah. Okay, untuk nak jadikan flash ni biasa kita akan tambah spacer lah. So saya tambah spacer depan dan belakang 20mm. So dia akan nampak flash depan dan belakang. Cun kan? Dia, kalau tak dia nampak macam kuncup sikit. Color game? Coloring actually asalnya saya nak follow macam final edition punya color, tapi kedai yang cat tu salah faham, dia terlebih gelapkan. So tak apalah, saya terima sajalah. Kalau nak ubah lagi nak bayar lagi. So tak apa, kita pakai saja dulu. Tapi cun sebenarnya color ni, although tak dapat nak meet the final edition punya color, tapi sebab Hakim punya kereta punya color ni ngam dengan color rim yang gelap. Tadi aku rasa aku terlupa, kita tak cerita lagi color kereta kau. Saya ni color original Mitsubishi. Kod dia U17. Kita panggil titanium grey. Color ni pun sama macam dekat normal Expander pun sama je.
Oh, so dia color yang stok untuk banyak Mitsubishi lah. Ya, color stock Titanium grey titanium grey. Aku memang admire color kereta Hakim ni. Masa first dia buat tu, bila lepas siap, nampaklah dia, especially bila bawah matahari Hakim Ya, bawah matahari dia memang memantul color dia. Okey, berbalik kepada tayar dia tadi. Suspension pakai apa Hakim? Sekarang ni suspension saya pakai BCBR, ada pure ball lah. Spring saya pakai depan 10, belakang 8. And then gap dapatlah lebih kurang 1 jari yang tu kan. Gap ni depends lah, kita boleh adjust lah sebab dia boleh tinggi tengah. Tapi saya tak suka rendah sangat nanti sagat. So sayang tayar lah. Okay, BCBR, aku pernah pakai BCBR. Memang best lah. Sebab dia monotube kan. Monotube dan tube dia tu besar. So memang dia punya absorption plus the spring yang Hakim upgrade ni, aku rasa memang sedap lah bawa kita ni. Alhamdulillah. Dan harga pun bukan main-main lah sekarang BCBR ni. Dah bukan macam dulu. Dulu boleh beli 3,200, 3,500 dalam 10 tahun yang lepas lah. Sekarang ni aku rasa apa? Tengok kat mudah dalam 5,000 juga lah. 5 kan. Lepas tu nak dapat pillow ball pun susah BCBR sekarang. Tak semua datang dengan pillow ball. Dia ada version dia. Ada BCBR something yang memang dengan pillow ball. Tapi mostly BCBR punya version ada pillow ball lah. Pillow ball Okay. V1 yang tak ada. Okay, untuk aksesori dalam interior ni, first saya ada meter lah, oil temp, oil pressure dengan water temp. Yang ni saya pakai is a brand Works. And then kita ada boost meter, brand AEM, dengan AFR meter, brand AEM juga. And then kita ada aksesori Mitsubishi, which is gear knob ni, which is aluminium dengan leather. And also saya pakai yang handbrake yang sama juga. This is Mitsubishi original punya accessories. And then yang lebih special sikit kat kereta saya, maybe special sikit lah, kita ada aircon digital, which is aircon ni asalnya daripada kereta Outlander, and then kita retrofit dalam saya punya kereta lah. Benda ni memang setakat kereta yang aku naik lah. Aku rasa kereta Hakim je kot yang aku jumpa. Retrofit tu banyak custom ke memang boleh fit in plug and play Hakim? Benda ni tak plug and play, Tak kena custom lah. kena custom. Tapi function Sama lah. itu lah. So tak ada, at least rasanya dalam Malaysia ni saya tahu 3 biji je lah yang aktif pakai. Okay. Yang lain saya tak tahu pasti. Okay, kalau orang nak buat macam ni Hakim kat kereta kau boleh tolong cari dan pasang ke tak? Buat masa sekarang tak boleh, sebab kita kena beli satu alat daripada Rusia. Sekarang ni is very hard lah nak beli barang tu, sebab ada masalah lepas daripada perang itu, kita ada problem nak shipping and payment dekat Rusia. Ada sanction so most probably cannot be another one lah. Meter macam tu, cluster tu tak ramai jugalah yang buat, aku rasa kan. Meter cluster yang berdua macam ni letak dekat depan. Ini kita custom lah meter ni, kita just letak supaya kalau tak kita pasal letak di tepi ke mana. So ini yang paling cantik dekat mata saya lah. Okay. Tim, share sikit kalau orang yang nak buat convert macam kau ni, gauge apa yang kau rasa mesti ada kat kereta? Yang mesti ada saya rasa AFR dengan boost lah. Yang this one water temp, oil temp ni actually we still can read via the OBD lah saya rasa. So tapi untuk first reference, for the eyes reference, lebih mudah lah kalau tiga-tiga ni dekat kereta kan. Tapi masalah sebenarnya kita tak tengok sangat pun benda ni. Tapi bila dia berbunyi baru kita tengok. So yang patut kena ada saya rasa boost dengan AFR lah. Ini yang paling biasa kita tengok, sebab AFR ni boleh menunjukkan something wrong dekat kita punya kereta. Alright. Sebab kalau meter ni is actually dia dah terlewat dah. AFR ni before kita drive pun kita dah tahu ada problem. Just nak share, aku pernah ada experience exhaust bocor. Aku terlanggar bonggol, and then aku punya exhaust, dia punya flange tu lari. So AFR tu immediately dia read jadi nombor yang tinggi daripada 14.6. Jadi lean. Dia lebih daripada 14.6 masa idle. Patutnya 14.6 ke 15 something. Bila exhaust bocor, dia keluar that reading. It's good for you, it's safety for your car juga. And then at the same time, sekarang ni kan banyak case yang exhaust bocor, asap masuk dalam kereta kan. So AFR punya meter ni dapat membantu sedikit lah. Satu lagi special, saya pakai meter final edition. Mana? Share sikit. Start recording video.
Itu je lah. Original daripada kereta ataupun nafkat lah kan? Ini saya order daripada US lah. Ada okay. Korang kalau buat modification meter yang kau buat tu boleh buat fan edition? Setakat ni kita tak boleh buat lagi lah. Tak boleh buat. Okay. Kalau orang bagi RM10,000 boleh buat? Beli baru lah. Okay, last Recaro. Recaro ni saya pakai full leather punya Recaro. Beza dia dengan yang normal dia, saya rasa dia lagi sesuai lah untuk orang yang berbadan besar macam saya ni. Oh, kenapa? Sebab dia kat sini dia buka sikit. Oh, aku tak tahu. Kalau yang full yang half leather dengan yang suede tu kan, dia macam agak memegang. Yang ni dia akan terbuka sikit. Dia akan rasa lah beza kalau kita duduk kat sini dengan yang duduk half. Okay, yang tu aku tak tahu. Tak tahu pula yang leather, full leather ni dia lebih kembang. Maksudnya lebih selesa kita duduk kan? Yes. Tapi kalau orang badan kurus, kalau dia suka yang half leather lah. That's all lah. Belakang normal lah, tak ada apa. Okay, ini saja untuk interior. Jom, benda yang aku rasa paling best lah, bahagian engine dan performance. Bahagian ni sebenarnya bahagian fokus untuk segmen 4B Troopers ni. So inilah saya punya engine bay, biasa-biasa saja. Biasa apa benda je ni. Okay, banyak benda boleh cakap sebenarnya. Banyak. Uish, biasa. Bila tengok engine bay yang full macam ni, barang-barang semua barang bukan biasa-biasa. Sebab tu kenapa aku nak interview dia lah. Again, bukan untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk show off, tapi untuk reference. Sebab dulu masa aku mula-mula nak cari info pasal kereta 4B ni, Inspira, Lancer, Evo 10, banyak yang overseas je. Padahal kat Malaysia banyak orang buat yang cantik-cantik, yang barang yang sama juga macam overseas yang dia pakai, spek pun lebih kurang, tapi tak nampak dekat skrin. So niat aku untuk bawa benda-benda ni dekat skrin supaya boleh menjadi reference orang ramai. Okay, Abang Hakim, kita nak bermula kat mana ni engine bay kita ni? Engine bay kita bermula biasalah. Kalau kita punya valve cover ni kan, saya pakai yang aluminium lah. Ada certain version, ada yang pakai yang plastik punya cover. Actually Mitsubishi keluarkan dua jenis enjin lah. Satu yang with aluminium cover, satu lagi with plastik cover. Apa kelebihan kalau pakai aluminium? Kelebihan kita pakai aluminium ni, dia biasanya dia lagi macam selamat lah kalau kita dah buat banyak modification. Let's say kalau kita dah pakai banana besar kan so dia boleh mengelakkan daripada kita punya valve cover cair lah. Dia better untuk itu salah satunya lah. Tapi Mitsubishi buatnya kita tak pastilah, maybe nak save cost or whatever lah. Dia better untuk heat management kan. So yang ni ialah alloy. Saya punya tak dapat yang alloy. Dapat yang plastik. Tapi kebanyakan orang yang pakai alloy ni, diorang pasang diorang punya hose untuk pergi oil catch can ni, diorang thread, ada yang thread dekat atas, tapi Hakim tak choose untuk thread. Kenapa Hakim? Ada sebab tak? Ke saja je? Kita suka stock punya configuration lah. Kalau tebuk-tebuk ni saya tak berapa berminat lah. Saya suka yang original punya design je. So from there, daripada valve cover alloy dan saya pun beli ini saya sajalah beli penutup ni. Dah boleh pakai je plastik, cuma nak bagi lawa sikit, beli yang ni lah. Ni Bomba Racing punya. And then mahal ni? adalah mahal lah, 200 macam tu lah. Okay, lepas tu yang ni kita pakai AMS punya fuel rail. Fuel regulator kita pakai work sajalah. And then kat sini kita ada oil catch can. Sekejap Hakim, fuel rail AMS ni ada damper tak? Ada, ni damper kat sini. Ada isu tak kau pakai damper ni? Tak ada. Sebab masa aku pakai Radium, ada damper, tapi bila pakai damper tu dia ada bunyi vibrate. Kau tak ada isu lah? Tak ada isu. Okay, good to know. So fuel regulator works. Gauge pun rasanya works juga. Saya tak pasti lah, tak ada brand lah. Okay, right. Yang bahagian ni saya tutup mata dululah. Saya ada satu lagi fuel lab punya fuel regulator tapi belum pasang. Okay, kau cakap pasal fuel pump kau pakai apa? Fuel pump saya pakai AEM 340. Injector saya pakai Bosch 1000. Ini is a heat shield je lah. Ini actually buat cantik je lah. Tak, dia pada aku bukan buat cantik je, penting ni. Penting ni. Tapi sebab aku ni kan pakai aluminium, so tak berapa pun tak berapa penting kan? Cuma just menambahkan added value sajalah. Oh, and then kau ada heat shield yang depan ni. Yang ni apa lagi? Ni brand apa? Yang depan ni? Actually dua-dua brand ni brand Clark Spec design daripada US. So dia punya heat shield daripada depan
tepi dengan belakang Betul. Okay, right. So dia pun protect kau punya ni lah, Firewall dengan brake punya tank. Yes. Ni ada kawan kita share kan Kim, Amir kan, dia kata dia pernah naik genting and then dia punya brake macam fail. So bila dia buka dia punya cap ni, getah tu dah loose. Suspect dia ialah hit daripada kawasan banana ataupun belakang ni, extractor wastegate, dia impact kita punya oil tank for brake lah. So it's good to have lah this heat shield ni, bukan sekadar cantik sebenarnya. And then kita ada power steering pump botol ni, which is ganti yang plastik yang kita pakai tu. And then kita ada kelebihan nak pakai ni, apa alloy ni alloy punya for heat juga. Saya tak pasti sangat ada kelebihan dia lah. Tapi kat sini kat bawah ni ada filter. And then dia punya volume lagi besar pada standard. So kita boleh letak lagi banyak minyak dalam tu. And then dia ada filter, and then bila kita nak buang ke nak servis, kita boleh basuh saja. And then so tak ada lah kotoran masuk dalam kita punya sistem. And then kita ada cash can. Cash can ni kita actually dia gabungan cash can dengan kita punya air lah, extension punya air tu. Kat mana air dia? Oh, dia kat dalam dia ada dua kompartmen kat dalam ni. So ada air, satu ada radiator punya coolant, satu ada minyak untuk cash can lah, untuk sambut minyak yang terbang daripada ni atas ni. Okay, kelebihan oil catch can kau recommend ke? Tak ada pun tak apa? It depends lah. Tapi kalau kita buat enjin yang agak rasa power lah, it better to have lah. Tapi ramai orang buat, dia tak pakai pun cash can, dia terus buang ke bawah je. Ada juga orang buat macam tu. Tapi kita sebagai yang pecinta environment ni, kita letak dalam sini lah. Kalau tak, nanti minyak merata atas jalan lah. Kau pakai catcon tak? Catalytic converter? Tak. Oh, tak cinta pula environment. Itu bau je. Oh, bau je. Bau environment ke? Bau tu tak apa. Okay, so valve cover, power steering, heat management pakai heat shield, oil catch can yang dicampurkan dengan tank untuk radiator. Okay, air intake. Air intake kita beli brand AMS. Sebenarnya barang ni semua actually second hand punya barang. Kita beli daripada US lah. Air intake, bawa pergi tebur. Okay, nak cerita tak game tebur kau, tebur apa? Ke nak rahsia? Turbo kita pakai actually hybrid turbo, TDO5 yang dah di-upgrade. Saya rasa the spec is 22G, saya tak tahu detail sangat. Itu yang diceritakan. Sebelum tu, kalau kau tak kisah nak explain hybrid tu apa, sebab ada certain orang tak tahu turbo hybrid tu apa, TDO5 yang di-hybridkan. Saya pun tak adalah macam power sangat bab ni, tapi untuk dikatakan hybrid tu turbo yang dah dioperate, yang ditambah maybe dia punya fin ataupun dia punya lebar tu dah dibesarkan lah. Itu yang saya dapat daripada kawan-kawan lah. Saya pun tak berapa pasti saya pergi ke turbo ni. Turbo yang di hybrid macam yang Hakim explain tadi tu, tapi basically macam Hakim punya, dia pakai TDO5 punya body. Dalam TDO5 tu dia besarkan ruang untuk dia punya wheel. Dalam tu ada compressor wheel dengan turbine wheel. Dia besarkan ruang tu dan dia tambah size wheel tu, exducer dengan inducer untuk compressor dengan turbine. Maybe tukar material pakai material billet Saya tak pasti. Tak pasti, tapi ada yang tukar material, ada yang pakai material yang lebih ringan. So bila angin masuk dan exhaust daripada exhaust system tolak compressor dengan turbine wheel ni, dia pusing lagi laju dan dia boleh push more pressure dekat dalam sistem tebur lah. Next one, dah keluar daripada tebur, masuk ni pipe apa game? Ini pipe untuk intercooler lah. Intercooler pipe lah kan? Intercooler pipe. Brand apa game? Dan material? Kita beli brand MAP Performance daripada US juga. Brand ni dia punya material just stainless steel, tapi dia pakai yang high end punya, and then dia tak welding lah. Kalau kita tengok yang buat Malaysia punya welding sini sana, ini pakai Benderman band punya. Which is dia pakai alat untuk bend properly lah. Kalau kita pakai yang welding kan, kat dalam dia ada kesan-kesan welding yang menghalang flow actually. So benda ni lagi bagus lah, which is dia tak ada langsung halangan lah. Seamless, dia tak ada jahitan pun. So angin tu lalu meluncur dengan laju. Size tahu kan? Saiz normal lah, 2.5 saja. 2.5 Okay, so daripada tebur masuk 2.5 apa intercooler pipe, pergi ke tebur awak game. Tebur apa game? Tebur pula, intercooler. Intercooler Shopee.
Kita sama macam Jangan cerita aku punya. Intercooler aftermarket lah. Yep. Tapi brand kita ambil yang local punya lah. Sebab benda ni kalau kita nak beli from US juga makan modal lah. Tapi it is an upgrade sebab size dia lebih besar. Ya, dia memang upgrade. Kalau original rasanya 2.75, yang ni 3.5 inch lah. Okay, jauh beza upgrade dia tu. So sepatutnya dia membantu cooling of the air dekat dalam sistem perpaipan tembun lah kan. Ya, betul. Okay, intercooler dia pergi ke throttle body lah. Throttle body stop. Throttle body stop. Okay, before that dia pergi ke blow off valve. Blow off valve apa game? Blow off valve GFB daripada Australia. Tapi bunyi dia boleh tahan juga Aku mula-mula ingatkan SSQV masa kau lalu tadi. Oh. Tapi tak, tapi nak ikutkan bunyi GFB ni dia lagi relax sikit daripada SSQV. Betul. Dia tak semenjerit ataupun se-swat macam bunyi swat daripada SSQV. Okay, blow off valve, throttle body stop. Ni intake manifold. Intake manifold stop. Okay, masuk balik ke dalam enjin. Cam ada tukar? Cam ada tukar. Saya pakai cam GSC S1. Okay, so masuk cam pun Hakim dah upgrade pakai cam GSC S1. So keluar daripada engine ni internal semua stop. Semua stop. Okay. Kita tukar valve spring juga. Valve spring dan juga cam tu memang kena datang sekali betul Sepatutnya kalau GSC S1 orang cakap tak perlu pun. Sebab dia macam stage 1. Tapi untuk dapatkan lagi sedap dia punya tu, kita tambah juga untuk as a additional support lah. Sebab dia lagi besar daripada stock punya cam. Beside that macam rod, camshaft, piston semua stock Evo 10. Okay, lupa nak mention ni ialah engine 4B11T, which is the Evo 10 punya engine lah. Lepas tu keluar pergi ke apa punya ni exhaust ataupun pergi ke banana. And banana ni is actually exhaust manifold lah. Tapi kita orang Melayu banyak panggil dia banana. Kita also pakai Westgate brand Tial. Okay, banana ni buat kat mana ke? Banana ni kita beli dengan Sayuti. Tapi saya outsource daripada bengkel lah. Saya tak personally buy. Bengkel tolong belikan saya. Alright. Okay, sebelum tu nak shout out sikit kepada Abang Sayuti. Sebenarnya banyak banana dan juga exhaust manifold geng-geng 4B ni kita minta Abang Sayuti yang buat lah. Walaupun tak kenal dengan dia secara personal, tapi kita orang pakai anyway. Harga okey, function pun okey, tak adalah berlaku crack ke bocor ke, tak pernah. So shout out kepada Abang Sayuti. Ni Westgate. Westgate Tial. Size 38, which is standard dekat market lah. Okay, pergi ke Westgate, lepas tu pergi ke downpipe. Downpipe tak boleh nak tunjuk kat bawah, nama pun down. Downpipe kita pakai yang daripada Sayuti juga. So downpipe dia, mulut downpipe tu berapa inci? Kita buat 3 jugalah. 3 masuk ke piping kau? 3 juga. 3 lah, all the way sampai belakang. Ada pakai tabung tengah, resonator? Saya ada pakai satu tabung. Ya. Okay. Tapi walaupun tak pakai tabung, saya punya exhaust ni memang senyap lah. Okay, exhaust. Jom kita tengok exhaust dia. Exhaust Hakim ni antara yang baik lah. Ada ke barang tak baik kereta Hakim ni? Semua baik-baik belaka. Exhaust saya pakai exhaust SKS Super Turbo. Sebab apa saya pakai exhaust ni? Sebab saya nak senyap lah. So senang, saya bawa family pun tak ada berdengung kat dalam lah. So walaupun dia senyap, tapi dia agak powerful lah. Okay, soalan yang agak common. Kalau pakai double exit ni ataupun dual exit, daripada piping yang keluar tu 3 inci. So bila dia masuk kat dalam kau punya tabung, dekat kau punya exhaust ni, dia akan jadi 2.5 ke dia maintain 3 inci ke? And then ada possibility tak restriction daripada pakai dual exit ni? Jadi back pressure dia tak? Dia tengok macam design lah. Tapi yang ni memang design dia memang dia buat design bantal ni dia untuk slowkan dia punya bunyi lah. Tapi untuk restriction tu asalnya dia punya design sendiri pun dah cun. Dia tak ada restriction sangat. Okay, common perception ataupun aku sendiri pun mula rasa macam tu juga. Ialah kalau pakai dual exit ni, aku risau ada restriction ke tak kepada sistem exhaust kan. Bila ada restriction, dia orang kata ada back pressure is not good. Walaupun dulu aku kata back pressure tu penting. Bongok dulu tak faham.
Anyway, sekarang aku dah power sikit. Aku dah tahulah back pressure is not good for your performance of the car. Pakai dual exit macam ni, ni HKS kot, barang ori kan. InsyaAllah lah, aku rasa tak ada back pressure dan dia dah design untuk take into consideration power tu kena deliver jugalah by the exhaust. Kelebihan dual exit, memang bunyi senyap. Senyap Hakim Jiran tak terganggu, jiran tak marah kan? Bunyi stok lah. Bunyi stok lah. Macam kereta aku single exit bising. Tak payah jiran, bini aku bising sebab exhaust tu mekak ke bagi kan. Okay, dah kot Hakim? Ada apa lagi kita tak cerita? Banyak lagi nak kena buat kereta ni. Okay, kita tanya plan kau Hakim. Apa, nak cerita ke tak nak plan seterusnya? Tak ada banyak sangat pun. Kita tak adalah nak tambah apa-apa power pun. Power rasanya dah cukup. Cuma kita nak tambah maybe pakai aksesori sikit ke. Yang paling nak saya plan maybe nak tukar caliper lah. Brake caliper. Saya nak upgrade untuk 6 sport lah. Okay. Sebab sekarang rasa macam tak cukup brake lah. Kau dengar tak dia cakap tak cukup brake? Maksudnya Evo 10 punya brake tak cukup power nak brake kereta dia. Which is why aku nak tanya dia, berapa horsepower kereta kau? Horsepower, saya baru retune kereta ni by Amir Automatic lah. Dalam dapat 41 lebih, 400 lebih lah. 41 lebih kalau ikut Amir, dia pakai mainline punya calibration kan? Mainline calibration 41 lebih, korang naik pula ke Dynojet, dia Dynojet akan baca lebih kurang tambah 15 ke 20%. So 41 lebih untuk mainline tune pakai mainline punya calibration, power nak mampus lah sebenarnya. Dekat mata aku lah, sebab kita aku sikit kita aku 3 lebih je kan. Kalau korang punya kereta dah 500 tu, dan korang mungkin tak heran lah dengan 400 lebih. Weh, tapi 400 Okay, korang kena ingat resepi-resepi dia tadi. Itulah resepi nak dapatkan 400 lebih dekat mainline. Turbo hybrid je. Tak payah nak beli turbo original mahal. Fuel pump 340, injector 1000, turbo hybrid, apa tadi, intercooler upgrade, Shopee ya, cam. Ya, sebab benda-benda tu kita perlulah. Walaupun kita upgrade turbo, tapi supporting mods tu perlu jugalah. Rasa macam intercooler tu semua. Ada lag tak kereta kau? Kau rasa tak? Lag tu normal lah. Normal lah. Sebab dia dah besar, dah horsepower tinggi, dia mesti rasa lag punya. Kat mana yang kau rasa power dia, RPM berapa yang dia naik? Tak ada rasa macam sangat lah, tapi at certain time memang ada rasa macam lag jugalah. Macam kereta aku dekat 3.5 baru dia tiba-tiba adalah lag, maksudnya 2.5 ke 4 lah kot dia macam tak rasa sangat. 3.5 tu dia dah start rasa lah. Tapi aku dah tak take note sangat lah when is dia rasa RPM dekat mana. Yes. Tapi akan ada rasa juga macam mana pun. Boost berapa tu? Boost dalam 1.9 lebih. Oh, tinggi boost dia. Boost 1.9 boleh dapat horsepower 41 lebih, RON 95 je. Buat apa nak beli 97 kan? Minyak macam mana Game? Minyak SST dan juga minyak engine kau pakai minyak apa? Brand apa? Minyak engine, minyak SST biasa saya pakai brand Loop Oil. Tapi kali ni saya ada tukar sikit lah minyak, saya pakai Penrite. Penrite untuk engine. Untuk SST still pakai Loop Oil. Okay, last game. Sebab kau dah melalui banyak transformasi kereta kau ni. Pernah jadi TD04, pernah jadi TD05, lepas tu TD05 upgrade, lepas tu upgrade lagi, tune lagi. Dulu 300 lebih, sekarang dah 400 lebih. Apa nasihat kau kat orang yang baru nak buat benda-benda macam ni? Mungkin kau boleh share benda yang kau belajar yang orang lain tak payah repeat lah. Bagi aku lah, kalau nak buat modified ni lah, kalau nak upgrade engine, kita boleh buat slowly so lah. Sebab kalau nak terus 400 horsepower ni actually makan banyak duit lah. Sebab kalau biasa kita dah RA pun rasa dah habis 30,000. Step by step, sebab benda ni kita kena enjoy dulu lah. Jangan terus full 400. Kita tak appreciate kita punya mods lah. Walaupun dia makan modal sikit, slow by slow, tapi kita akan rasa puas lah. Okay, dengar tu, step by step. Jangan terus nak tinggi je horsepower, nanti tak merasa beza yang horsepower rendah dengan horsepower tinggi. So inilah dia kereta Hakim, kawan aku, idola aku, yang menjadi banyak reference untuk aku. Kereta dia sekarang dah 400 lebih lah. Tertinggal lah kereta aku 300 lebih horsepower saja. Okay lah, aku harap korang suka benda-benda macam ni, sharing information yang macam ni. Lagi sekali, bukan untuk menunjuk, bukan untuk show off, bukan nak claim kereta power ke apa, just nak share sebagai reference supaya orang boleh tengok dan buat dengan cara yang proper. Inspirasi lah. Inspirasi. Tahu ada korang nak buat juga kan. Betul. Okay, Kim, jangan lupa like,
comment and subscribe Durian Muda. Channel aku dah banyak orang komplain, orang kata apa tak buat video baru. Basically aku tak sempat lah. Benda ni perlukan masa. Tapi ini antara benda yang aku rasa nak introduce. Aku nak buat interview terhadap kereta-kereta yang power-power macam ni lah. Kalau korang ada kereta yang korang nak propose, bagi tahu. At the same time, kereta tu aku cuba untuk dapatkan dia dibuat dengan proper lah. Bukan macam cacah marba, banyak isu, dan tak boleh lah kita nak share information macam tu kan. Alright, thank you Hakim. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak atas information sharing ini. Aku belanja dia ni, t-shirt ni. 4B Troopers. Korang jangan lupa follow aku punya TikTok 4B Troopers. T-shirt ni aku belum jual lagi. Aku cuma buat je dulu. Kalau aku nak jual nanti aku upload lah dekat mana-mana marketplace. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Support sikit channel ni. Subscribe lah. InsyaAllah. Assalamualaikum.